Tapi orang Marahin macam kita ni, kita tak kenal. Sebab dia duduk di istana. Telepok ni sebenarnya istimewanya cara proses penghasilan. Proses penghasilan tu kita tengok agak rumit lah. Sebelum saya nak ke telepok, saya nak cerita pasal kain base dia. Base kain dia ni kita guna kain gerus. Kain gerus adalah kain yang sudah dilicinkan dengan lilin menggunakan siput gerus. Siput ni dia berkilat tau. Kilat dia tu akan transfer pada kain. Untuk gerus pula dia ada 3 peringkat lah. Kalau untuk yang paling rendah dia panggil gerus layang lah. Gerus layang guna je siput ni dan digosokkan pada kain. So fungsi dia akan mengilatkan kain dan akan merapatkan benang-benang kain. So dia akan jadi licin lah. Bila dah gerus kain, barulah kita telepok. Telepok kita guna, ini adalah Arabic gum. Ni kita kena sapu pada lengan. Kita sapu pada lengan sebab dia nak body temperature. Kalau dia panas sangat dia cair, kalau dia sejuk dia beku. So dia nak atas badan kita. So kita guna lengan lah. Kita make sure dia semua dah kena, baru kita letak atas kain. Untuk buat telepok ni memang kita tak boleh buat tempat terbuka dan tak boleh kipas hala ke kita sebab dia nipis. Dia kira emas lah ni? Ya, dia ada kandungan emas tulen, 24 karat gold. So, baru keluar bunga dia.